darat ke Sibu, Sarawak. Daripada Sibu kita akan naik kenderaan ke Darong. Mungkin dalam 2 jam. Sebelum ke Darong, kita singgah dulu beli keperluan. Apa suka air tu? Akan menaiki feri. Banyak. 8 batang. 8 batang RM10. Okey. Nah, 8 batang RM10. Murahnya. Pangkalan feri Batang Paloh. Kita akan menaiki feri ke mana ni? ke seberang. Ke seberang. Kalau ada kenduri ni Akan datang projek Kerajaan Sarawak. kenduri. Kalau Jabatan Batang Paloh bahagian muka. Ada buaya lah. Kalau naik ferry macam ni dia kata rombong. Tiket rombongan RM1. Penang sekali bertunang. Tiket RM1. Tiket RM1. Alah tak lepas. Oh lepas. Saya. Kita akan menaiki feri. Ada buaya. Ada buaya bawah tu. Kalau nak ambil gambar dia boleh juga. Boleh nanti keluar tengok tu ada kursi tu kan. Boleh ambil angin. Hari tu pernah ada banyak artis lah datang ke Darul ni. Ya. Dia sanggup keluar ni atas sekali tu. Allah. Maklumlah dia artis nak. Memang. Video clip. Video clip. Video clip. Ada model. Cukup. Kamu Adli. Oh, ya. Cakap. Patut cakap apa kata Melayu. Hi guys. Hi guys. Itu kalau Amir. Hi guys. Kita hari ni. Tu jambatan tu. Ya, itu jabatan baru. Bila nak sambung? Aziz ambil video lagi turun ni. Ya Allah ya Tuhanku. Ni lah kalau kereta lewat mana lepas ni. Ya Allah. Kita akan menaiki feri. Ambil lah video naik feri. Betul. Kita tak naik feri tau, kereta yang naik feri. Allahu Akbar. Macam kuat je ombak ni. Itulah. Allah. Ui, itu kalau kereta lewat kena tu. Oh sayang. Habis lah. Tepi tengok. Satu lagi lepas. Dekat. Saya sedang menaiki feri menuju ke Darul. Tapi kita menuju ke Pulau Murid. Dapur. Di jabatan yang sedang dalam pembinaan sebelah sana. Kita akan sampai ke seberang. Apa program dia orang ni? Tapi lepas tu dia tak macam mana? Nah, sebungkus RM6. Woi, mewah. Mewah. Kalau tak biasa mau 200-300 lah. Betul. Rendah kan? Tengok, panjang pula barisan. Itulah. Tadi pun kita trip kedua baru masuk. Kedai dulu. Apa tu? Darul Matu Ikan. Kita akan Ambil pokok. Inilah jambatan yang terpanjang. Saya mengambil gambar video. Besarnya sungai dia. Tengok. Bayangkan kalau kita naik atas feri.
Inilah selalu orang petang-petang ada brisk walk ni jalan. brisk walk lah. Kalau brisk walk daripada hujung tu sampai sini mau sejam. Balik sejam. Dia punya sungai tu dah macam ombak. Ui. Yang ni dia bercantuman laut. Muara. Sungai Muara lah kan? Sama lah ni tepi. Ni tengok Muara. ni boleh zoom ni. Besar. Nah ni zoom. Ah, Zoom. Mana kita? Ni tu hujung tu. Laut Muara. Muara Lasa. Jauh. Jauh macam mana dia buat macam tu? Siap jambatan ni. Ni masuk tahun ketiga. Ramai. Ada yang buat sistem. Bagus ha. Ada yang pandai apa custom PC. Don't underestimate Lah, orang Daru ni kira sangat ni lah. Matu Mantap. Daru. Gerai Pipus kat Manis. Ya, kita jual. Kita dah sampai, alhamdulillah dah sampai Daro. Kita singgah ke kedai. Jap. Dah sampai Daro. Kita check in dulu. Check in bawa apa First semua? time. Ada cili, ada tempe. Keren. Kita check in ke dalam Pusaraya. Saya baru sampai ke Daro. Inilah sekitar Daro. Ikan di dalam kemah. Ikan di dalam kemah. Daro tidak bermaksud Daro bagus. Bagus kita pergi ke JT. JT kat sini dia panggil wharf. JT dekat sini dia panggil wharf. Ambulans. Cikgu kalau ambil daripada atas Hospital kan, Daro. boleh nampak tak sungai Beo petang-petang mancing kat sini.